Sabah maju jaya 2.0 sebagai lonjakan ekonomi Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari rakyat Sabah yang saya hormati. Pelaksanaan Sabah Maju Jaya 2.0 SMJ 2.0 bukan sekadar kesinambungan dasar tetapi merupakan penyusunan semula keutamaan pembangunan negeri yang lebih tersasar, lebih realistik dan juga berpaksikan kepada masa depan ekonomi Sabah. Semuanya ini terangkum dalam Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2.0 yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Nur beberapa hari yang lalu. Seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh Saudara Azrul Ibrahim, Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah. Dalam sidang medianya, secara jelas di bawah SMJ 2.0, sektor perindustrian, pertanian dan pelancongan akan terus diperkasakan sebagai tunjang utama pertumbuhan ekonomi negeri. Ini adalah pendekatan yang tepat pada masanya. Sabah tidak boleh terus bergantung kepada satu ataupun dua sektor semata-mata. Ekonomi negeri mesti diperbagaikan, diperkukuhkan dan dinaikkan nilai tambahnya agar mampu bertahan dalam landscape ekonomi global yang semakin mencabar setiap hari. Sebagai rakyat Sabah, kita harus melihat SMJ 2.0 sebagai pelan pembangunan strategi yang wajar diberikan sokongan penuh. Bukan hanya kerana ia datang daripada kerajaan semasa, tetapi kerana manfaatnya itu jelas kepada ekonomi dan pendapatan rakyat Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks sektor perindustrian contohnya, Kerajaan Negeri Sabah melalui SMJ 2.0 telah menetapkan hala tuju yang jelas, iaitu menarik pelaburan asing dan domestik secara lebih agresif dan tersusun. Fokus diberikan kepada sektor-sektor bernilai tinggi seperti industri, teknologi maklumat dan digital, IT, minyak dan gas, industri berat dan juga teknologi tinggi dan berimpak besar. Ini bukan industri kecil-kecilan. Ini adalah industri masa depan yang mampu menjana pertumbuhan ekonomi mampan dan membuka ruang pekerjaan bergaji tinggi. Matlamatnya jelas, mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tinggi kepada anak-anak Sabah agar bakat tempatan tidak terus berhijrah keluar dan tenaga mahir Sabah dapat dimanfaatkan sepenuhnya di negeri sendiri. SMJ 2.0 juga memahami bahawa pembangunan sebenar bukan hanya pada soal angka pelaburan, tetapi soal siapa yang menikmati hasilnya. Dalam masa yang sama, sektor pertanian tidak dipinggirkan. Sebaliknya, ia terus diperkasakan sebagai sumber keselamatan makanan, pendapatan luar bandar dan sokongan kepada industri hiliran. Hebat bukan? Pertanian moden pula akan dimodernkan, berteknologi dan berskala komersial adalah sebahagian daripada visi SMJ 2.0. Bukan pertanian lama yang bergantung kepada kaedah tradisional semata-mata. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga dengan sektor pelancongan yang kekal sebagai aset strategi Sabah. Namun pendekatan SMJ 2.0 menekankan pelancongan yang bernilai tinggi, mampan dan berasaskan komuniti agar manfaatnya sampai kepada rakyat tempatan, bukan hanya pemain industri yang besar. Satu lagi, agenda penting yang tidak boleh diketepikan iaitu ekonomi biru. Tahukah anda? Sabah mempunyai garis pantai yang panjang, biodiversiti laut yang kaya dan potensi maritim yang sangat besar. Namun selama ini mungkin potensi itu belum dimanfaatkan secara menyeluruh. Melalui dokumen SMJ 2.0 ini, potensi ekonomi biru akan diperincikan dengan lebih mendalam, meliputi perikanan bernilai tinggi, aquaculture moden, bioteknologi marin, tenaga boleh diperbarui serta aktiviti maritim berimpak ekonomi. Ekonomi biru bukan sekadar soal hasil laut, tetapi soal kelestarian, inovasi dan keseimbangan antara pembangunan dan juga alam sekitar.
Inilah pendekatan matang kerajaan Sabah hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Panglima Haji J. Noor. Membangun tanpa memusnahkan, maju tanpa mengorbankan masa depan. Oleh itu, saya ingin menegaskan bahawa SMJ 2.0 adalah pelan pembangunan negeri, bukan milik mana-mana individu tetapi untuk faedah semua rakyat Sabah. Rakyat Sabah termasuk pembangkang perlu bersikap matang dan bertanggungjawab. Apa-apa dasar yang baik yang memberi manfaat ekonomi kepada rakyat dan kepada negeri wajar disokong tanpa prejudis politik. Perbezaan pandangan adalah lumrah dalam sistem demokrasi, tetapi menolak perkara baik semata-mata kerana sentimen politik adalah sikap yang merugikan rakyat itu sendiri. Kerajaan negeri Sabah hari ini telah menunjukkan kesungguhan untuk membina asas ekonomi yang kukuh, berdaya tahan dan berorientasikan masa depan. SMJ 2.0 bukan janji kosong. Ia adalah pelan tindakan yang disusun dengan kesedaran terhadap realiti ekonomi semasa dan cabaran pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Noor yang berjaya mengilhamkan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya 1.0 dan kesinambungannya pada SMJ 2.0 yang baru dilancarkan. Pemikiran kehadapan oleh Ketua Menteri Sabah sekarang amat membanggakan kita semua. Jika kita benar-benar mahukan Sabah yang maju, berpendapatan tinggi dan berdaya saing, maka SMJ 2.0 perlu didokong bersama, bukan dipolitikkan secara sempit. Ini adalah pelan untuk rakyat. Ini adalah pelaburan untuk generasi akan datang. Dan sebagai rakyat Sabah, tanggungjawab kita adalah menyokong setiap usaha yang membawa kebaikan kepada negeri dan masa depan anak-anak kita. Terima kasih atas perhatian anda semua. Salam hormat dan andainya memberikan kebaikan dan manfaat, tolong share, repost dan viralkan. Jutaan terima kasih atas pelan pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Sehingga kita bertemu di lain masa dan lain waktu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.